Aduh, kalah lagi. Tapi bulan puasa dah habis santai je lah. Boleh je nak maki ni. Abang Ali, sekarang bulan apa je? Entah. Yang aku tahu, lepas bulan Ramadan, bulan Syawal. Kenapa tu? Sekarang ni bulan Zulkaidah. Antara bulan-bulan haram. Bulan haram? Ingatkan bulan Ramadan je istimewa. Setiap tahun ada 12 bulan. 4 daripadanya bulan haram. Bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah. Kalau kita buat baik, pahala akan digandakan. Tapi kalau kita buat jahat, pasti lebih berat. Mungkin dosanya akan digandakan. Ruginya kalau aku buang masa dengan memaki-makinya, daripada aku terus main game, biar aku buat benda baik kan. Betul tu bang. Jadikan bulan ini untuk tambah pahala, bukanlah nak cuti ibadah.